Adik KJ lah. Dia tengok-tengok apa tu? Hari ni Coros dah lancarkan jam kecergasan mampu milik aktor mereka, direka khas untuk pelari iaitu Coros PES 4. Ini harga jualannya dekat Malaysia. Okay, let's reveal the price right now. 10,991. So it will be available in 2 colors. Official e-com platform, Coros official store at Shopee, Coros flagship store at Lazada. Jadi apa yang menarik dengan Coros PES 4 terbaru ni? Pertama sekali, ia ada binaan ringan hanya 32 gram dan cukup slim pada 11.8mm. Lepas tu, kini dah guna skrin AMOLED 1.2 inci dengan kecerahan 1500 nits, menggantikan panel LCD dekat model sebelum ni. Untuk kawalan, ia masih ada butang digital dial dan butang untuk kembali dekat bahagian kanan jam, manakala dekat bahagian kiri ada butang action yang juga berfungsi sebagai butang shortcut. Dari segi fungsi kecergasan, jam ni lengkap dengan pelbagai mod sukan. Selain dari, ia juga ada mod berbasikal, yoga, pilates, badminton, pickleball dan banyak lagi. Ia juga tawarkan pelbagai fungsi latihan khas untuk berlari macam running fitness core, race prediction, marathon plan dan virtual pacer. Dan ia menggunakan dual band GPS. Untuk kesihatan harian, PES 4 ni boleh jejak kadar denyut jantung, oksigen dalam darah, tidur dan juga kitaran haid. Hayat bateri pun dah dipertingkat, boleh tahan sampai 19 hari untuk pengguna biasa, 6 hari dengan fungsi AOD dan sehingga 41 jam dengan GPS atau 31 jam dengan dual band GPS. Lepas tu jam ni juga kalis i5 ATM dan ada mikrofon terminal. Bolehkan korang kawal jam atau rakam suara masa lari dengan fungsi voice pin. Jadi pelari dekat luar sana, korang minat tak nak dapatkan Coros PES 4 baru ni? Cuba komen kat bawah.